Itu kita orang punya Airbnb. Dan tak boleh guna kereta ke atas. Berapa banyak beg dah. Adik, macam mana ni adik? Kita book tempat apa ni adik? So beg kita orang kat bawah tak boleh bawa naik atas. Macam tu kena tarik belakang. Belakang. Tarik sini. Pusing. Tak boleh ambil ni. Oh. Ya. Lah, miring nak angkat macam mana? Okey, kan? Better sikit. Bawah tu lampu tu angkat. Naik sini. Sekarang tengah rest. Nak lampu dah. Okay, macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Biru ambil Hafiz. Gila weh. Penat nak mampus. Okay, beg jom tu kat kereta putih kat lampu tu. So kita naik. Sampai tengah. What the heck? Morgan. Look at my baby kangaroo, guys. Kita orang dah di Grindelwald. Macam biasa semalam korang tengok macam mana kita orang angkat beg kan? Itu dia rumah kami. Nampak je tak apa. Cuba angkat tengah malam. Macam biasa video kita orang travel kali ni kita orang collab dengan No Travel. So yes. Now kita nak keluar jalan-jalan dekat lake bersama dengan kanak-kanak and everybody. So after that kita nak beli grocery sikit. Kita tak ada makanan weh kat rumah ni. Tak ada makanan. Takkan nak makan luar je, mahal lah. Mahal. Peserta pertama, wakil daripada China. Adakah dia berjaya mampu sampai ke bawah tanpa jatuhan? Mari kita lihat sama ada dia mampu atau tidak. Ini dia. Okay, go. Ni budak Cina mana ni? Tepi sikit. Let's go. Okay, itu dia mata 0.1 sahaja daripada China. Dah seterusnya. Wow. Aduh, shot tak dapat sebab pari kacau. Peserta daripada Nepal. Mari kita saksikan adakah dia berjaya. Dan dia berjaya. Bapak dia macam suka je bila anak-anak jatuh. Dah lama lepas geram ke? Okey, Raisa turn. Ini irama. Alamak. Okey, peserta daripada China tak. Wah, ini dia apa? Wah, ini supporter China. Ini supporter China. China dah berjaya. Wow. Dan berjaya. 我试试了做一只。 Nepal nak menunjukkan lagi sekali skillnya. Tembak adakah dia berjaya. Dan dia tidak berjaya dan jatuh sekali lagi seperti Syarohan. Nangka busuk. Okey, ini dia peserta wanita. No. Wah, bapak. Bila Soraya je kau main protektif. Anak dia tak apa, anak dia Oh, sayang. Anak dia puas. View awak cantik lah. Itulah, Soraya ni menggemukkan badan. Soraya macam beruang tau. Musim winter je dia macam, apa panggil? Hibernate. Yo, alah, Daddy pun. Peserta warga emas. Tak bahaya. Peserta warga emas daripada Malaysia. Wow. Emas. Oh, terlajak jauh macam Hindustan ni. No. Dah. Saya kata peserta warga emas. Tak patut. Peserta warga emas sini je. Belah ni je. Yang kering ni. Dia menang lah yang dia lari tau sampai bawah. Sonok buat. Dia slide di atas tu turun ya. Okay guys, nanti kita record lagi video-video kita orang. Bye. Okay, Ziman. Guys, kita dekat Lake Blouse. Dia ejaan dia adalah BLAUSEE. Kalau orang Korea sebut Lake Blouse. Okay. Kalau Korea lah sebut. Kita orang Malaysia kita Lake Blouse. Gitu. Wow. Cantiknya lake dia. Wah. Jangan. Okay,
Traveler jangan tertipu. Belum sampai, jauh lagi. Cantik lah guys. So di sebalik sejarah, mungkinlah viewer-viewer saya nak tahu sejarah tentang Lake Bluff ni. Apa yang menariknya sebenarnya abang? Sebab dia cantik. Dia satu kawasan ni apa, tasik ke apa? Tasik je, banyak ikan besar-besar. Dia kau boleh nampak tau. Itu ada orang menyelam. Tu ada ikan tu? Ada ikan. Hitam ah? Ikan prop besar. Bengek dekat sana, bengek dekat sana. Two hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Interlaken. Jadi sekarang ni kita orang nak cari tempat makan. Kita orang tadi dah tengok lake dah seronok. Perut sudah menjadi lapar. Tapi sementara nak pergi ke tempat makan, banyak dugaan. Seperti tempat-tempat shopping, seperti Patagonia. Yang jap lagi mungkin kita akan berhenti. Dan sekarang ni kalau boleh tengoklah bandar dia, tu dia sikit belanja. Hello guys. Kita orang dah cerita makan semua, and then tadi sempat pergi grocery shop semua, dan kita ada problem sekarang ni. Snowfall tadi menjadi lebat. Banyak snowfall. Snowflakes tu turun dengan lebih banyak. Jadi sekarang ni problem dia, bas tak boleh naik atas ke kita punya Airbnb. So sekarang ni kita orang semua park bawah, terpaksa tunggu public bus untuk naik atas. So public bus dia punya tayar tu ada macam grill sikit kan. Public bus tayar dia ada rantai. Macam kita orang ada rantai kekeluargaan je, tak cukup untuk bawa kita ke atas. Jadi kita terpaksa naik public bus. Abah, macam-macam kita lalu kan dekat Grindelwald ni. Yalah. Also, this one also affect my voice, man. Si Abah suara Abah jadi maco lah. Mahirisha mama. Tak banyak vlog aku boleh buat sebab problem is coming. But the public. Kita dah tengok dah public bus dia nampak macam biasa je. Cuma kita tak reti nak naik macam mana. Orang kata kalau kau tinggal dekat Grindelwald, kau dapat naik public bus free. Tapi aku tak tahu macam mana. Tapi paling-paling kena bayar pun berapa je Jom kita tengok. Luar memang gelap. Tapi budak-budak apa-apa pun diorang memang enjoy. Diorang tak tahu apa-apa masalah. Diorang enjoy je main kat luar. Kenapa yang? Jatuh. Ha? Jatuh kat mana pula? Depan tu je. Teruk ke? Okay dah guys. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang terpaksa jalan guys. Sebab bas kita orang tak boleh naik ni. Masalah ni. Abang okey bah? Mak leading. Alamak. Weh. Macam mana ni? Tapi budak-budak memang have fun lah. Diorang nak sangat snow. Abang esok mesti banyak gila snow. Betul. Esok mesti banyak gila snow. Faris dah tolong buangkan snow dah. Faris dah menyenangkan kerja orang yang buang snow tu dengan membuang snow kat sini. Jom kita tengok. Soraya, Daddy, are you guys okay? You guys okay? Okay, Mak? Mak, jaga mak. Mak ingat apa? Relax lah, Mak. Weh, ni snow habis ni. Weh. Nak sangat snow, ambil kau. Allah bagi experience kat korang. Okay, let's go up. Are you ready, Abang Bas? Abang Bas kena angkat banyak barang, Abang Bas. Itulah Ustaz. Okay, let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go up. Nak slide pula member ni, go. But careful got ladder. Okay. Ready. Let's go tengah naik atas. Let's go. What an experience. Bye guys. I'm out guys. 3, 2, 1 done. The next morning. New year, new me, new day. Kita nak buat Syazimah main snow. Muka pun tak nampak. Dia sukalah. Sedap Wow! Sedapnya. I see. Weh, kau beris. Ice cream. We gonna do ice cream. Udah tunjuk sangat.
Shazima. Arigato. Shazima boleh tidur ni? Shazima sedap. Saya relax. Shazima. Oh, dia boleh tidur di sini. Sedap. Ice cream. No ice cream. Kakak Cik Elda. Tunjuk kakak. Tengok adik-adik kerai. Okay, we all excited. Listen. Okay. Ada pun sugar. So what we put? Don't put snow. Not snow inside. Snow is dirty. Snow have to snow Now we have outside to the mix. Okay. Mana mix? Sama-sama together. Take turn. Wait. Hold lah. All everybody hold. Tak payahlah take turn. Okay. Raya. Take turn. Lama korang jangan mix awal-awal lepas tu malas. Masyarakat sini yang kurang kewangan. Jadi mereka harus survive di dalam snow begini, bersalji begini tanpa pondok untuk berehat, rumah untuk beristirahat. Jadi ini adalah cara mereka untuk buat makanan di sini. Dan ini adalah puak-puak dia. Nak? Mereka dikenali sebagai puak aho-aho. Puak aho-aho memang begini. Okay. Jadi inilah puak dia. Kita saksikan. Okay. Ini lembut lah. Ini lembut. Okay. Kami nak terangkan sikit apa resepi Kak Mia ni. Resepi dia apa? First kita buat macam korek-korek. Kakak Tabur garam. Korek-korek. Korek. No? Tabur garam. Lepas tu letak. Bukan kita letak je. Cream. Letak gula. Mana ni? Patutnya kena ada vanilla essence. Tapi sini vanilla essence mahal sangat lah. Bazir. Okay. Ya Allah, datang. Dia? Salah satu kaum ahok-ahok di sini. Saya nampak dia terbiar dekat atas snow tu. Jadi saya berjanji selamatkan dia lah. Rambut dia, rambut dia. Ada mana jangan Okay, dah sentuh. dah. Oh, ahok-ahok. Wow. Oh, what? Gigi juga gigi kau digang. Atas deep dah. Okay. Memang tak aku nak rasa. No, Ya Tinggal Allah. boleh. Sedap tak? Nice or not? Okay, mix first. Okay, mix. Mix lagi. One, Karena dah banyak kan. two, Why you three. salt bin down there? Why you doing begini? I don't know lah. I rasa dia macam... So many things going on. Tengok tu. Tu apa masalah tu? Nama siapa, Dik? Nama. What's your name? What's your name? You got name? Is it cool? What name? Your mommy give you food? Hey. Relax sekejap. Bestnya kita lagi 3 hari dan kita chow dari sini dan we go back to KL. Real life, reality, working. And then dah masuk bulan puasa, right? The next day. Hello everybody. We are gondola. Bukan memang gondola lah. Nak naik gondola ni guys. Gondola. Saziman mami. Ayolah. Okay guys, kita orang sekarang nak naik atas. Nak main gondola. Comel. So kita nak ke atas. We are going to play the sledge. Bye.
Aduh dah pura-pura dah. Dah. Let's go. Hey. Suraya ni. Suraya ni tanya kita langsung. Guys, kita orang tak dapat turun. Ribut. Mak. Cari kat atas ni, Mak. Ribut. So tak dapat turun. So jalan-jalan dari sini je. Let's go. Wah. Yeay. Kakak. Aduh. Mak yang ikut ni. Mak lagi laju daripada kita orang ni. Kenapa? Nurani. Peristiwa yang berlaku adalah kita orang nak main sled dekat atas Grindelwald Walk punya tu kan. Sekali macam ada taufan snow kau tahu. So taufan lah macam kuat gila angin lah. So habis kabus kat atas tu. So kita tak boleh main kat atas tu. So berbaloi jugalah bateri aku semua tak ada sebab lalai kita tak main kat atas tu. Tapi sekarang ni New Year, New Me, New Day, kita main kat Muren pula. Orang kata Muren macam friendly untuk budak-budak. So kita tengok friendly ke tidak. Ini anak kambing saya berdia. Okay, bye-bye. Tak boleh lah main-main, kena marah. Ni garang sikit. Welcome to the steepest cableway in the world. Hello? Where Where are you from? Prepared Where are you from? I'm from Malaysia? Or take a stroll into Any wish for Malaysian people? the population I wish you have Mesdames et messieurs, something like bonjour this. et bienvenue dans le téléphérique avec la pente Santubo. It's okay. It's okay. Thank you. Okay, thank you. Santubo pula. Mira, ada ucapan untuk Uncle lah. Selamat menyambut Hari Tagusah. Orang apa yang aku interview ni? Sebagai seorang wartawan yang bertauliah, kita tengok view je lah. Saya tengok engkau ya. Okay, bye. Okay guys, so kita orang nak go sledging. Barang-barang semua dah ready. Semua. Dan kita nak naik sekarang. Teacher kau sini ni look up. Kita mau air disgusting dah macam ni. Pak, your air mana? Pak, mana your air? Guys, minta maaf saya minum hot chocolate tadi. Maka berakhirlah perjalanan kami di Muren. Sekarang ni kita tengah tunggu gondola terbesar di dunia untuk turun balik ke bawah. Slash tadi best gila. So Raya pun happy, good mood semua. Everything goes well. Dan ni last day kita orang di Switzerland. Last night. Esok dah balik. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ain kerana travel dengan Noh Travel. So far semua orang yang happy dan semua orang dapat apa yang diorang nak. Diorang dapat main slash berapa kali. Daripada Grindelwald daripada Grindelwald sampai Zermatt dan sampai ke sini Muren. So overall happy.
Lepas tu kesimpulannya saya hampir kena langgar lah dengan Abang Saiful time my sledge. Tak tunjuk je, tak sempat rekod. Kalau sempat rekod aku tunjuk ke korang. So thank you guys. Thank you No Travel. Thank you so much. Okay, sekejap lagi aku nak kena packing ni. Pening kepala aku ni. The next day. Good morning guys. Last day in Switzerland. Kita orang kat Zurich dah sekarang. Tapi belakang kita orang ada kami di Kilang Lane. So sekarang ni kita nak shopping coklat sikit. So nanti nak beli banyak coklat. Tengok guys, banyak gila coklat kat sini. Heaven coklat, selamat bergemuk semua. Lepas kita makan coklat ni, mana Soraya? Diorang kat belah sana. Kat sini je bawa kentut orang. Orang Malaysia ni kentut je. Jom. Tunggu kentut. Okay, kakak you want coklat? Ni kentut. Mak kentut Tu budak kentut tu. What you want? Nasha make chocolate here. I not make chocolate. Cause he, No, cannot. Sakit gila guys tengok. Ni. Hi guys. Kita orang dekat launch. Nak balik ke KL. Sekarang ni dah pukul 8.30 nak ke 9. Flight kita orang pukul 10. Kita nak balik dah Iman. Yeah. Iman baru busuk, kita nak balik. Mami baru nak sedih tapi Iman busuk. Okay, bye. Hi guys, tak nak cakap panjang sebab vlog ni dah nak habis dah. Sekarang ni kita dalam flight dari Dubai nak balik ke Malaysia. Saya any last word? To more vacation. More vacation. You ask for it, you got it. Oh, tunggu kau, nanti aku cari lagi banyak vacation. Thank you so much No Travel sebab sudi collab dengan kita orang, bagi transport yang best, bagi tourist guide yang best. Itu Abang Saiful. Lepas tu banyak tempat kita pergi, and then banyak experience kita lalu. Ini first time kita pergi vacation dengan family kat Mia, jauh-jauh 4 hari, dan ini adalah antara vacation aku rasa aku dah achieve dah. First dream aku nak bawa diorang pergi overseas. So pergi overseas dah aku dah bawa diorang pergi Osaka. So aku cakap diorang kat Mirul, aku teringin nak bawa diorang tengok snow. Aku dah bawa diorang tengok snow. InsyaAllah lepas ni lain pula yang aku teringin nak bawa diorang, aku akan bawa. Aku tak nak cakap lebih-lebih lah kat video ni. Nanti diorang tengok, diorang claim pula. What you like the most about this vacation? Ari and also the snow. Again, thank you so much to No Travel sudi collab dengan kita orang. Dah lama tak buat vlog. This is the latest vlog juga. Don't forget to subscribe. Don't forget to click the like button. 3, 2, 1, done. Kemana you pergi? Kemana you hilang? Kemana you pergi, kemana you hilang. Aku check phone aku tadi, you tak reply since siang. Mula tak sedar hati aku rasa tak tenang. Why you do this to me? Overthink mula datang seram.